Susahlah nak menyimpan. Cuba semak berapa perbelanjaan kita setiap bulan. Kadang tuan-puan, bukan gaji kita kecil, tapi komitmen kita, perbelanjaan kita melebihi kemampuan. Terlebih ukur baju. Itu yang kalau kita simpan duit, asyik korek. Saya simpan korek. Koreknya lebih banyak dari yang kita menyimpan. Solusi untuk kes begini adalah mengalihkan duit simpanan kepada emas. Bukan emas 916, tetapi emas pelaburan, emas berketulinan 999. Dah ramai yang berjaya. Daripada tak ada simpanan walaupun RM1,000, hari ini dah berjaya memiliki simpanan berpuluh ribu ringgit melalui platform akaun emas GAP. Akaun emas ini anda boleh beli sikit-sikit, seminimal RM100, kumpul hingga cukup gram, fizikalkan. Simpan emas ni ada rasa sayang nak jual. Duk beli simpan, tak sedar pun kekayaan semakin bertambah. Inilah sebenarnya rahsia penyimpan emas. Jadi siapa yang nak baiki kewangan melalui simpan emas, jom klik link di bio, saya bimbing secara percuma.